ladies and gentlemen. Welcome to ACFIM National Conference on Integrity and Governance 2025. With this year's theme, Reimagining Governance for People, Planet and Profit, delegates will gain valuable insights on strategies of transparency, ethical leadership, anti-corruption initiatives, digital governance and successful governance best practices. Persidangan ini bukan sekadar acara tahunan, tetapi wadah bertanggungjawab dan dialog di mana kita memperharui komitmen terhadap integriti dan tabir urus yang baik sebagai asas pembinaan negara. Semoga apa yang kita perolehi di akhir persidangan ini bukan hanya ilmu baharu tetapi juga komitmen yang diperbaharui. Komitmen kepada pembiayaan yang berperkasa, komitmen kepada integriti dan membina kepercayaan. Konferensi ini bukan sekadar platform akademik, tetapi ia juga adalah medan untuk kita saling bertukar pandangan, berkongsi pengalaman dan mempelajari amalan terbaik daripada pelbagai organisasi. Saya percaya dengan kehadiran peserta pada hari ini dari pelbagai latar belakang akan mendapat hasil daripada perbincangan dan perkongsian dalam konferensi ini dan pasti ia akan memberi nilai tambah yang besar kepada semua pihak. Bahawa integriti bukan semata-mata instrumen penguatkuasaan. Ia adalah asas kepada pembangunan mampan. Tanpa integriti, segala plan hanya tinggal retorik. Biarlah persidangan ini menjadi titik mula kepada satu gerakan nasional dan serantau. Menjadikan integriti sebagai strategi, tabir urus sebagai budaya dan kemakmuran sebagai hak semua.